Pernah tak anda macam terus judge seseorang, lepas tu baru perasan, silap lah. Sebenarnya, otak kita ni memang dah diprogramkan untuk ambil jalan pintas, cepat dan mudah. Tapi, kalau anda seorang pemimpin, jalan pintas ni boleh jadi bahaya. Ia boleh jadi blind spot kita. Jom kita bedah siasat 5 kesilapan persepsi yang paling biasa terjadi dan macam mana nak elakkannya. Kita semua mesti pernah kena kan? Tersekat belakang kereta yang bawa perlahan gila. Dalam hati dah mula fikir, mesti orang macam ni yang bawa. Lepas tu bila potong, tengok pemandu dia dan kita pun cakap, kan betul, patutlah. Inilah dia contoh paling senang macam mana otak kita buat penilaian sepantas kilat setiap hari. Walaupun shortcut mental ni nampak cekap, ia sebenarnya boleh jadi punca kita buat penilaian yang tak adil dekat tempat kerja. Benda ni, tanpa kita sedar, boleh pengaruh semua benda. Daripada cara kita nilai prestasi staff, sampailah siapa yang kita pilih untuk lead projek penting. Okey, jom kita mula dengan yang pertama. Boleh kita panggil ia penapis fokus. Maksudnya apa? Maksudnya, kita ni cenderung nampak apa yang kita nak nampak. Atau apa yang kita jangka akan nampak. Cuba bayangkan, setiap saat ada beribu-ribu maklumat masuk. Mustahil otak kita nak proses semua benda. Jadi, apa yang otak kita buat? Ia pasang satu filter. Ia tapis dan hanya benarkan maklumat yang ia rasa penting untuk kita pada masa tu. Jadi, tanpa kita sedar pun, kita sebenarnya sedang memilih apa yang nak diberi perhatian. Ada satu kajian klasik yang menarik. Mereka kumpulkan 23 orang eksekutif dari sebuah syarikat keluli dan tanya satu soalan mudah. Apakah masalah paling besar dalam syarikat ni? Dan teka apa jadi? Eksekutif dari bahagian jualan, dia nampak masalah jualan. Eksekutif dari bahagian pengeluaran, dia nampak masalah pengeluaran. Eksekutif kewangan pula, nampak masalah kewangan. Nampak tak? Latar belakang kerja mereka tu dah jadi macam filter yang tentukan apa yang mereka nampak. Ni contoh yang mungkin lagi dekat dengan kita. Bayangkan dekat office, tengah kecoh pasal khabar angin nak buang pekerja. Tiba-tiba ada seorang eksekutif dari HQ datang melawat. Padahal lawatan tu mungkin lawatan biasa je. Tapi sebab semua orang tengah fikir pasal kena buang kerja, lawatan tu terus ditafsir sebagai tanda-tanda buruk. Kita nampak apa yang kita takut nak nampak. Okey, shortcut kedua dalam kumpulan ni kita panggil kesan halo atau halo effect. Senang cerita, ini jadi bila satu je perangai seseorang, sama ada baik atau buruk, dah cukup untuk pengaruhi keseluruhan pandangan kita tentang dia. Satu benda tu je dah chop semua benda lain. Dan kena ingat, kesan halo ni ada dua arah tau. Boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Contohnya, pekerja yang peramah, kita terus anggap dia mesti produktif. Atau pelajar yang pandai matematik, kita rasa dia mesti jujur juga. Tapi yang negatif pun ada. Pensyarah yang genius tapi muka masam sikit, terus pelajar bagi markah rendah. Intinya, sebagai pengurus, kerja kita adalah untuk menilai prestasi, bukannya personaliti. Baiklah, selain dari fokus kita sendiri, ada lagi satu perangkap yang sangat besar, iaitu perbandingan. Jom kita tengok macam mana kita ni suka menilai orang bukan atas merit dia sendiri, tapi dengan membandingkan dia dengan orang lain. Otak kita ni kan, dia tak pandai sangat nak menilai sesuatu secara stand alone. Dia lebih suka buat perbandingan, jadi penilaian kita terhadap seseorang tu boleh jadi sangat-sangat dipengaruhi oleh siapa yang kita jumpa sebelum dia. Contoh paling senang, bayangkan satu sesi temuduga. Calon pertama prestasinya biasa-biasa je, lepas tu giliran anda. Anda buat persembahan yang bagus. Tahu tak, kemungkinan besar penemuduga akan rasa persembahan anda tu luar biasa bagus. Kenapa? Sebab dia bandingkan dengan calon sebelum tu. Kalau calon sebelum anda tu hebat gila, persembahan anda yang sama bagus tadi mungkin nampak biasa je. Nampak tak? Konteks perbandingan tu boleh ubah segalanya. Okey, yang seterusnya ni pula dipanggil proyeksi. Ini bila kita ada satu tabiat, iaitu kita anggap semua orang fikir dan rasa macam kita. Kita macam projek diri kita sendiri kepada orang lain dan percaya nilai, etika kerja dan kepercayaan kita ni universal. Katalah anda ni seorang yang sangat jujur. Anda takkan curi barang orang. Jadi anda mungkin selamba je tinggalkan dompet atas meja sebab anda projek kejujuran anda tu pada orang lain. Anda rasa semua orang pun macam tu. Dekat tempat kerja pula, seorang pengurus yang workaholic mungkin anggap semua team member dia pun sama-sama bercita-cita tinggi macam dia. Ini satu andaian yang sangat bahaya sebab realitinya setiap orang ada motivasi yang berbeza. Dan yang terakhir sekali,
kesilapan persepsi yang kelima. Ini adalah jalan pintas di mana kita menilai seseorang individu tu berdasarkan kumpulan dia. Yap, kita panggil ia stereotype. Ini mungkin shortcut yang paling kita biasa dengar. Ia memang cara yang cepat untuk otak kita kategorikan orang, tapi ia jugalah yang paling bahaya. Kenapa? Sebab ia padam terus keunikan setiap individu. Ia pukul rata semua orang dalam satu kumpulan dan selalunya ia tak adil dan tak betul. Stereotip-stereotip macam ni bukan setakat tak tepat, tapi ia betul-betul boleh tutup pintu peluang untuk orang lain. Cuba bayangkan, seorang pekerja senior yang berbakat besar tapi tak dipilih untuk projek teknologi baru sebab kita anggap orang tua tak pandai teknologi. Atau seorang bapa yang baru dapat anak tapi tak ditawarkan waktu kerja fleksibel sebab kita fikir lelaki tak jaga anak. Sangat merugikan kan? Okey, kita dah kenal pasti 5 masalah ni. Jadi, persoalannya sekarang, apa kita nak buat? Macam mana nak atasinya? Sebagai seorang pengurus, tak kisahlah baru atau lama, langkah pertama dan paling penting adalah kesedaran. Setiap keputusan yang anda buat sebagai pengurus tu ada impak yang besar pada kerjaya seseorang. Bila nak bagi naik pangkat, bila nak bagi bonus atau siapa yang nak jadi ketua projek. Kelima-lima shortcut yang kita bincang tadi boleh menyelinap masuk dalam fikiran kita secara senyap dan membawa kepada keputusan yang tak adil tanpa kita sedar pun. Ini dia rumusan 5 jalan pintas persepsi tadi. Anggaplah ni macam checklist untuk anda. Lepas ni, setiap kali anda nak buat keputusan penting pasal tim anda, cuba berhenti sekejap. Tengok balik senarai ni dan tanya diri sendiri. Ada tak antara 5 perangkap ni yang tengah pengaruhi fikiran aku sekarang? Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir untuk direnungkan. Antara 5 shortcut ni, yang mana satu yang paling selalu anda terguna? Sebab, bila kita dah kenal pasti kecenderungan kita sendiri, itulah langkah yang paling hebat ke arah menjadi seorang pemimpin yang lebih sedar, lebih adil dan sudah tentu lebih berkesan. Terima kasih sebab sudi luangkan masa.